Pagi ni saya nak bawa korang semua sarapan dekat Pangkor Village Beach Resort Cafe. Macam yang korang nampak, suasana dekat cafe ni memang sangat menarik dan menawan mata yang memandang. Menu makanan dia ada macam-macam, semuanya menarik. Apa yang menarik, makanan yang ada dekat sini daripada makanan tradisional orang Melayu hinggalah ke makanan barat, semuanya ada. Lepas tu bila saya rasa semuanya sedap-sedap, tapi kalau korang nak tahu apa yang lebih special dekat kafe ni ialah roti canai. Jarang kita akan dapat makan roti canai dekat mana-mana resort yang ada. Lepas tu ada laksa pangkor. Laksa pangkor dia serius sedap. Yang suka makan ubi keledek bolehlah cuba makan ubi keledek dekat sini. Manis betul keledeknya. Rugilah siapa yang tak cuba kan? Jadi kepada korang semua yang datang bercuti di Pulau Pangkor, jangan lupa singgah ke Pangkor Village Beach Resort ni. Serius memang berbaloi.